apa yang sebenarnya telah kalian lakukan pada wanita ini? Sambil menangis meratapi mayat anak perempuan mereka yang telah kaku, Encik Harris tidak mampu lagi menyembunyikan kebenaran. Di hadapan Ustaz Faisal dan para jiran yang terkejut, dia akhirnya mengaku perbuatan keji mereka yang telah menyeksa dan menyembunyikan kematian Makcik Siti 2 tahun lalu. Pihak polis segera dipanggil. Kes pembunuhan yang telah lama terkubur itu diselidiki kembali. Lokasi kubur Makcik Siti di dalam hutan berjaya ditemukan berdasarkan pengakuan tersebut. Akhirnya, keadilan berpihak pada yang teraniaya. Mayat Makcik Siti dievakuasi dari hutan dan diberikan penghormatan terakhir dengan penguburan yang layak. Keluarganya di negara jiran segera dihubungi.